depan. Ayolah. Tekan like. Gunting. Oh, ni lupa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, boleh dah ribut. Tadi tak boleh. Baik. Pelajaran kita hikmah yang ke-33. Allah tiada terhijab. Kata Syekh 33.1. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Maksudnya kerana al-haq, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kesempurnaan sifatnya itu tiada terhijab. Hanya yang terhijab itu engkau daripada menelek kepadanya. Kerana dipenuhi kehitaman asap syahwat dan buta mata hatimu disebabkan segala keaiban dan kecemaran dosa. Maka hijab itu dua perkara. Hijab mata kepala, hijab mata hati. Hijab mata kepala itu adalah keaibanmu yang asli, iaitu sifat kekurangan dan fana, dan tiada melihat baginya melainkan di akhirat. Maka tiadalah melihat bagi mata kepala itu melainkan di sana. Seperti kata hukama, fa'ish fi hadhihi dunya wa'mal ma tarahu hatta ya'atiyaka maut. Maksudnya, hidup di dunia ini dan bekerjalah, kamu tidak melihat hinggalah kamu mati. Hijab mata hati itu ialah keaibanmu yang mendinding. Apabila ia hilang, nescaya terbukalah hakikat bagimu. Maka engkau lihat hakikat itu dengan mata hati. Ada penghijab pada hak Subhanahu Wa Taala itu ialah mustahil dan tiada terfikir. .2 kata Syekh, izlaw hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu sa'irun lakana liwujudihi hadirun wa kullu hadirin li syai'in wa huwa lahu qahirun wa huwa qahiru fawqa ibadih. Al-An'am ayat 18. Maksudnya, kerana jika sesuatu itu mendindingnya, nescaya ia ditutupi oleh benda yang mendindingkannya. Dan jika ada sesuatu yang menutupnya, nescaya ada pula pengurung bagi wujudnya. Dan setiap pengurung bagi sesuatu itu, ia menguasai yang dikurungnya. Dan yang berkuasa itu, ia memiliki bagi yang dikuasainya. Dan tiada sah yang memiliki sesuatu itu selain daripada Allah. Seperti permata yang maha tinggi, permainnya yang maha tinggi, Masya Allah. Maksudnya, dan Allah jua yang berkuasa atas segala hamba-Nya. Kewujudan Allah Ta'ala itu tiada menerima ketiadaan bagi azabnya. Maka ada Allah Azza wa Jalla itu mendahului segala-galanya, di atas segala-galanya. Dan dialah yang menzahirkan bagi setiap sesuatu dan berserta tiap-tiap sesuatu itu dengan ilmu, kodrat dan iradatnya. Dan maha sucilah ia daripada dinisbahkan dengan masa dan tempat, tetapi ia ada kepada suatu sertanya, dan ia sekarang seperti mana ia telah sedia ada. Maka maha sucilah ia dengan kekuasaannya. Tiada sesiapa pun berkuasa menolak segala tadbirnya, dan tiada kuasa keluar daripada takdirnya.
Bila engkau ingin yang ghaib itu terbuka, maka lazimkanlah atasmu dengan menghilangkan yang ghaib. Dan kerana inilah pengarang mengisyaratkan dengan katanya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah SWT kita dapat berjalan perlahan-perlahan hari-hari dengan hikam. Hari semalam kita bicara tentang aib dan ghaib. Kita tidak dituntut untuk mendakwa benda-benda ghaib. Tetapi kita dikehendaki meneliti aib kita. Nantinya akan terbukalah benda yang gaib tu. Segala kasyaf-kasyaf yang manfaat membawa kita ma'rifatullah, kita nak benda-benda tu. Tapi sukar untuk kita dapat mencapai itu melainkan setelah kita sucikan diri kita daripada aib, daripada dosa, daripada maksiat, daripada kelalaian. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk sampai kepada Allah. Ilahi anta maksudi, engkaulah yang aku maksud, ya Allah. Tapi hari ini Tok Guru terus kepada maksud al-haqqu laisa bimahjubin. Allah Ta'ala itu tidak terhijab, anak-anak sekalian. Allah dan segala sifat kesempurnaannya tidak terhijab. Tajalinya nyata pada seluruh alam. Kita menyebut sebagai dalil, alam ini dalil adanya Allah. Tetapi bukan sekadar dalil, dia pentahkikan. Tahkik jelas bagi orang yang bermata hati dapat sampai kepada tajalli Allah Ta'ala itu. Bahasa mudahnya, tak ada sesuatu pun melainkan ada Allah. Tak boleh jadi ada sesuatu alam ini melainkan ada Allah. Jadi di situ yang tahqiq wujudnya Allah. Memang Allah tidak dilihat dengan mata kasar. Tapi tidak sedikit pun terhijab pada akal. Tidak sikit pun terhijab pada syuur, pada hati sanubari kita. Ini untuk guru tegaskan. Al-haqqu laisa majubin. Kewujudan Allah Ta'ala sedikit pun tidak terlindung. Ada sesuatu yang mendindingnya antara kita dengan kewujudan Allah. Hatta kewujudan diri kita. Muktamad, mutlak, kita tidak boleh wujud melainkan ada Allah. Jadi ada kita dulu ke ada Allah dulu? Soalannya. Benar-benar ada kita ke benar-benar ada Allah? Jadi anak-anak, adik jemaah sekalian, sekarang ni jelas. Benar-benar ada Allah. Tidak terhijab sebenarnya. Yang menjadi kita kelabu dan kita terlalai dan kita... Kenapa? Wa innama mahjubu anta anin nazar. Sangkaanmu. Tengok baik-baik. Tiada terhijab. Hanya yang terhijab itu engkau daripada menilik kepadanya. Jadi kita yang tak nampak Allah.
kita yang tak terasa Allah. Sedangkan kita ada mata. Sedangkan kita ada telinga. Sedangkan kita ada otak. Sedangkan kita ada hati. Kenapa? Kita tidak menilik kepada Allah. Pada Allah sedikit pun tidak terhijab. Kerana dipenuhi kehitaman asap syahwat. Nah, kita diserabutkan dengan dunia, dengan hawa nafsu. Dan buta mata hatimu disebabkan segala keaiban dan kecemaran dosa. Diiringi oleh dosa. Selain daripada makhluk ni menjadi hijab. Dengan segala dosa, kecemaran itu mendinding hati kita kepada Allah. Maka hijab itu ada dua perkara. Hijab mata kepala. Kedua, hijab mata hati. Hijab mata kepala itu adalah keaiban yang asli. Iaitu sifat kekurangan dan fana. Dan tiada melihat baginya melainkan di akhirat. Jadi mata kepala ini tak dapat nak melihat Allah di dunia ini. Sebab penuh dengan kekurangan. Mata ni nak melihat jauh sangat pun tak nampak, dekat sangat pun tak nampak. Dan sebab mata ni adalah alat. Banyaklah kekurangannya. Alat mata ni tak boleh melihat melainkan dalam terang. Nak ada cahaya. Dalam gelap, buta. Kalau terdinding, tak nampak. Kalau jauh sangat, tak nampak. Dekat sangat pun tak nampak. Mata kepala ni sekadar di sekitar dunia ini saja. Maka tiada akan melihat Allah Ta'ala itu. Di dunia ni tak ada. Melainkan di akhirat nanti. Seperti kata hukama, hidup di dunia, bekerjalah, beramallah. Kamu tiada melihat hinggalah kamu mati. Tak boleh kamu melihat alam akhirat. Kamu tak dapat melihat zat Allah melainkan di akhirat nanti. Mata kepala begitu keadaannya. Tapi dilihat dengan mata hati. Dengan mata hati. Apabila terbuka hijab, keluar daripada aghyar, memperbaiki sangkaanmu sehingga tembus kepada Allah. Itu peranan mata hati. Bermula dengan nazar pada akal fikiran. Bertolak dengan dalil, akan sampai ke peringkat kamu dapat membersihkan mata hatimu daripada segala syahwat, dari segala aghyar, dari segala makhluk. Nescaya mata hati akan terbuka kepada Allah. Itulah yang dinamakan ma'rifah. Itulah yang dinamakan nazar. Itulah yang dinamakan muraqabah, musyahadah dan sebagainya. Jelas anak sekalian ya? Padahal hak Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala, tiada sebarang hijab dengan kita. Yang menghijab ialah sangkaan kita. Allah kita. Ustaz selalu dah sebut perkara ni. Dan hari ni Tuan Guru kita jelaskan. Anin nazar ilahi.
Allah tidak terlindung. Tapi penilik kamu yang melindung. Kerana apa? Kerana keaiban. Gitu. Baik. Kerana jikalau sesuatu itu mendindingnya, nescaya ia ditutupi oleh benda yang mendindingkannya. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu terdinding, maknanya benda lain yang mendindingnya. Kita akan melihat dinding tu. Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi, nescaya ada pula pengurung bagi wujudnya. Maknanya ada yang melindungi Allah Ta'ala. Ada yang membungkus Allah Ta'ala ni sehingga kita tak nampak dia. Setiap pengurung bagi sesuatu, ia menguasainya. Jadi kalau Allah Ta'ala ni dikurung oleh sesuatu, sesuatu tu menguasai dia. Kalau Allah didinding oleh sesuatu, dinding itu penghalang untuk kita sampai kepada dia. Sedangkan mana ada satu kuasa yang boleh melindungi Allah Ta'ala, mendinding, tak ada. Allah meliputi segala-gala makhluk. Tiada sah adanya memiliki sesuatu itu selain daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala yang memiliki. Tak ada hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Antara Allah Ta'ala dengan kita. Tapi kita yang terhijab kerana nazar, fikiran kita tak bersih, hati kita tidak suci. Sebab itu firman Allah Ta'ala, wa huwa qahiru fawqa ibadi. Allah Ta'ala berkuasa atas segala hamba-Nya. Allah meliputi segala. Kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala menguasai seluruh alam. Bukan ada benda yang nak mendinding. Ilmu Allah sampai terus kepada seluruh alam. Jadi tidak ada sesuatu yang melindungi kita dengan Allah Ta'ala. Cuma kita tak dapat melihat Allah Ta'ala tu, kerana adanya aib cacat pada kita. Bersihnya hati, sucinya makrifah akan sampai. Sentiasa terasa wujudnya Allah. Kewujudan Allah Ta'ala itu tiada menerima ketiadaan bagi zatnya. Dah. Hakikat antara tak pernah tiada. Kenapa kita terhijab? Itu persoalan kita. Dan dialah yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Semuanya nak wujud ni kerana Allah mewujudkan. Diri Allah, pastilah tahqiqlah. Allah serta tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya, dengan kodratnya dan dengan iradatnya. Jelas sangat tu. Daripada tiada jadi ada seluruh alam ni. Kehendak Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala mengadakan. Allah tidak bermasa. Allah tidak bertempat. Satu sertanya. Sekarang zat Allah Ta'ala seperti mana sebelum ada alam. Hingga alam binasa, zat Allah Ta'ala tetap begitu. Maka maksudnya ia dengan kekuasaannya. Tiada siapa berkuasa menolak segala takbirnya. Dan tiada kuasa menolak keluar daripada takdirnya. Pentadbir yang mutlak pada Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala berlaku segala-galanya. Dan anak-anak sekalian ya, Allah Ta'ala terlalu nyata. Maha nyata. Tak ada tolak bandingnya. Cuma penelekkan kita saja tertutup. Kerana aib yang banyak. Dan kita terpaksa tembusi aib-aib.
Wajib kita mensucikan dulu anggota yang 7. Wajib mensucikan hati daripada mazmumah. Akhirnya wajib mensucikan hati selain daripada Allah. 3 konsep taharah. Baru nanti akan terbuka hijab kita kepada Allah Ta'ala. Yang kita boleh sampai ke martabat al-haqqu laisa bimahjubin. Sebenarnya Tuhan sebenar-benar itu tidak sekali-kali terlindung dengan kita. Tidak sekali-kali Allah terdinding daripada kita. Tetapi nazar pikiran kita lah, hati dan perasaan kita lah yang buta. Tak dapat merasai Allah Ta'ala yang wujud mutlak. Wujud yang sebenar-benar. Baik anak-anak sekalian, sekadar itu huraian Ustaz. Allah tiada terhijab. Kalau ada yang menghijab, tentu perkara yang menghijab tu dapat kita lihat. Tak ada. Tapi sangkaan kita yang tak bersih. Hati yang kita yang tak suci. Jadi kena bersihkan dan kena sucikan. Baik, saya buka kepada soalan. Sila nak sekalian. Besok kita sambung 34 insyaAllah. Sila. Baik, anak-anak sekalian, silalah. Ni dia. Ada soalan sila. Okey, Mizi? Dengar? Dengar. Kalau tengok sini, dari setiap sesuatu yang murah itu pasti dapat masa yang terkurung. Ya. Itu nak jelas lebih detail. Contohlah, burung duduk dalam jebok atau dalam sangkar tu. Jadi seluruh body burung tu dikuasai oleh dinding macam jebok tu. Contohlah, contoh sedek kata orang ni. Maknanya kalau Allah terlindung dengan cahaya umpamanya, tentu ada cahaya yang duduk dikelilingi menyebabkan kita tak nampak Allah. Sebenarnya itu semua tak ada belaka. Sebab Allah huwa qahiru. Jadi bila namanya sangkar tu, sangkar burung tu duduk kontrol burung tu. Jadi burung tu tak boleh nak keluar mana duduk dalam sangkar tu. Jadi hakikatnya sangkar tu menguasai burung. Jadi bila sangkar menguasai burung, adakah ada sesuatu yang boleh menguasai Allah Ta'ala? Tak ada. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Malah makhluk ni dikuasai oleh Allah. Oleh ilmu dia. Oleh kodrat dia. Oleh iradat dia. Bukan makhluk mengontrol Allah Ta'ala. Bukan makhluk mendinding Allah Ta'ala. Tak. Bukan makhluk mengurung Allah Ta'ala. Memenjarakan Allah Ta'ala. Tak. Jadi hakikat sebenarnya Allah langsung tidak terlindung. Tapi kita tak dapat menelik Allah Ta'ala tu kerana buta mata hati. Kalau kita tengok sini dalam hijab mata hati lah Tuan Guru, lebih pada hijab mata hati lah. Hijab mata hati tu apa dia? Apa dia hijab mata hati situ? Hijab mata hati disebabkan kita punya dosa kita. Dosa kita, lalai kita, dunia kita. Itulah benda. Sibuk semua kan. Ingat ke cari makan aja, ingat ke nak makan, ingat ke nak tidur, ingat ke dunia maka. Itu yang terhijab. Tapi bagi orang yang ingat kepada Allah, tak terhijab.
ada makrifah dia, adalah tajalli Allah Ta'ala pada dia. Cantik lalu. Jadi yang kita nak bela sangkaan kita saja. Kayaknya sangkaan kita banyak lalainya. Sibuk tengah makan kan, lupa ke Allah. Pada nasi, nikmat beri dia Allah. Lupa. Itu yang kita banyak lalai. Itulah aib, cacatnya. Tapi bila kita boleh keluar daripada kecacatan tu, kita boleh ingat kepada Allah. Kita tahu ilmu Allah menguasai kita. Kita tahu pendengaran Allah mendengar. Kita tahu penglihatan Allah Ta'ala menguasai kita. Kita tahu belaka. Dan memang Allah benar-benar ada. Dan dia menguasai alam. Jelas ni dia. InsyaAllah. Kita yang terhijab, bukan Allah yang terhijab. Okey, ada soalan lain nak sekali ya? Rasanya tak payah mana nak faham ini. Yang pertama mudah je. Dia sebut Allah tidak terhijab. Allah tetap ada. Kamu mata lendir tak dapat nak tengok. Akhirat besok. Hadapan di dunia ni, itulah Ustaz selalu sebut maknanya. Di dunia sekadar makrifah, sekadar muraqabah, sekadar musyahadah. Itu je lah. Tapi lah hebat-hebat belaka dia tu. Kalau boleh muraqabah, boleh musyahadah tu. Hebat-hebat belaka. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ambil. Dia nak faham lahu sifat andal hijab ya ra'ainah ikut sifat ma'ani tu macam mana jadi maknanya termasuklah sifat ma'ani tu. Mana ada hijab depan kita. Kita tengok langit, tengok bumi. Tengok gunung ganang yang keras kengkol. Kita tahu, oh Allah berkuasa. Nampak sangat tu. Gagahnya gunung tu, gagahnya Allah Ta'ala menjadikan. Kalau Allah lembek tonya, tak boleh buat gunung tu. Terasa terusnya, nampak di mata gunung, hati kita sampai terus ke Allah. Allah berkuasa. Lepas tu kita tanya lagi, kalau Allah berkuasa saja boleh buat gunung ni? Tak boleh juga. Mesti dia berkehendak. Datang pula sifat yang kedua. Kalau dia Allah Ta'ala berkuasa dan berkehendak buat. Tapi kalau dia bodoh, tak boleh buat juga. Wajib Allah Ta'ala berilmu. Nampak? Satu-satu sifat Allah tu terang sangat. Itu maknanya kita fikir. Daripada fikiran tu bawa ke hati. Hati pun berasa. Tak boleh ada gunung ni melainkan ada Allah. Tak boleh ada gunung melainkan Allah tu berkuasa. Tak boleh ada gunung melainkan Allah tu berkehendak. Tak boleh ada Allah melainkan Allah berilmu. Jadi nampak. Jadi mana terlindungnya? Pada mata hati orang bermata tak terlindung pun wujud Allah. Bukan wujud saja. Tak terlindung pun kodrat Allah Ta'ala. Nyata. Tak terlindung pun iradat Allah Ta'ala. Tak terlindung pun ilmu Allah Ta'ala. Sebab di kampus ini, kita yang terhijab. Ini ujung disebutnya. Sesungguhnya segala sesuatu itu zahirkan oleh Allah Ta'ala beserta dengan ilmunya, kodratnya, iradatnya. Nampak? Belum ayat. Paragraf yang penghabisan sebut. Faham ya? Dia. InsyaAllah Ustaz. Ya. Haraplah kita mainlah perasaan kita. Memang kita jumpa Allah. Allah dengan sifat-sifatnya. Nak jumpa zat seketoi gitu tak boleh lah. Ya, akhirat besok lah. InsyaAllah. Ada soalan lain nak sekali ya? Cantik sangat perbincangan gini. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, waalaikumsalam. Maknanya di dunia ni kita dah memandang Allah ya Tuan Guru. Ya, dengan mata hati jelas sangat. Tak dapat nak tolak-tolak.
Memang dah jelas ya. Oh, jelas dah tu. Cuma sangkaan kita lah. Kita lalai, kita lupa gitu aja. Sibuk dengan dunia kita. Sebab wali Allah dia tak lupa. Terus menerus ingat. Itu yang betul. Sepatutnya kita gitu. Memang dah jelas kan, Tuan Guru? Betul, jelas Kita sangat. memandang Allah. Ya. Cuma hijab tu kita kena buang. Kena buang, betul. Kita kosongkan dunia pada kita. Nyata Allah. Allah ada, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah melihat, Allah melihat. Banyak benda yang kita boleh rasai. Ada terang-terang. Subhanallah. Terima kasih penerangannya Tuan Guru. Baik-baik, Alhamdulillah. Okay, ada soalan anak-anak yang lain, sila. Inilah sepatutnya hati seorang beriman, anak-anak sekalian. Sepatutnya hati kita bertahta di situ. Tak apa kita mencari dunia, cari makan, duduk dalam dunia ni. Tapi hati tak lepas daripada Allah. Itulah yang sebenar. Allah tidak terlindung daripada kita. Cuma kita saja. Kita keluar daripada aib kita, keluar daripada dosa kita. Jangan fikir kepada dunia sangat. Jangan lalai pada dunia. Ingat kepada Allah kita gini. Kita duduklah di situ. Benar-benar kita perasan. Laisa mahjubin. Allah Ta'ala sedikit pun tidak terlindung kewujudannya pada mata hati kita. Itulah hakikat orang yang benar beriman. Li tak ada pagi ni ya. Li TJ. Orang yang dah sulut terang benda-benda ni sangat jelas. Tak sulut pun boleh jelas. Ada. Ada Li, Alhamdulillah. Nampak Li ya? Oh, jelas, sangat jelas. Perbincangan kita, aduh. Dia kan satu dia cakap, apa yang kita kena buat adalah secara perlahan lepaskan genggaman dunia. Ya. Akhiratkan, perlukan akhirat. Betul sangat tu. Ya. Ni ada dunia dipati dia. Ya. Dunia di petiku, bukan di hatiku. Profesor Dr. Muka kata. Betul. Tak apa, uruslah dunia dengan baik. Tapi hati, Allah belaka. Dunia pun kurniaan Allah. Aduh. Tempat kita diuji dunia. Ya. Kalau tak ada dunia, kita tak tahu sejauh mana kekuatan Ya. kita dengan Allah kan. Kita dengan Allah tu maknanya dunia ni imtihan, latihan pada kita. Kita nak balik kepada Allah semula. Gitu lah. Baik. Ada Yin? Yin tak cakap pagi ni. Wow, je Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Macam mana Allah nak ni sedangkan setiap perkara dia wujudkan? Macam mana dia terlindung? Macam mana dia terlindung? Semua dia wujud. Sedangkan dia cakap tak ada dunia ni pun Allah tu tak ada. Dia tak. Dunia nak ada, kena Allah dulu ada. Jelas sangat. Mana nak Allah terlindung pada kita? Jadinya Tuan Guru, kita kena berhati-hatilah dengan akal fikir kita. Ya, kena teliti hati akal fikiran kita ni. Jangan tidak sepatutnya putus dengan Allah. Allah tak pernah terlindung. Laisa bimahjubin. Waktu zikir ahli-ahli subillah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam
Laisa fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatiku melainkan Allah. Memang betul. Bukan dia cakap tu cakap saja, tak ada. Tapi orang awam tak faham. Bila kita dah ngaji begini, baru kita faham cakap mereka tu. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatiku melainkan Allah. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Hati cukup tenang, anak-anak sekalian. Walaupun ujian besar-besar datang kepada hidup kita, tapi bila Allah ada di hati, ringan selalu. La khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut, dia tak ada duka cita pada hati seorang wali Allah itu. Dunia sampai ke akhirat gitu. Baik anak sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang sampai. Jadinya Tuan Guru, Ya. Kenapa orang gelisah hati dia? Sebab dia tidak mengenal Allah. Ya, betul. Hati tak boleh kosong daripada Allah. Itulah hati mukmin. Itulah hati yang mutmainnah, tenang. Baik anak-anak sekalian, kalau dah tak ada, Ustaz mengundur diri dulu. Kita sambung dengan Selus Salikin sekejap lagi untuk Ustaz rehat sekejap. Mengair sekejap.